Macam diorang terpaling masuk syurga. Kenyataan ALICIA Amin isu tatu undang kecaman netizen. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Isu tatu nampaknya masih belum reda apabila sekali lagi menjadi topik hangat di media sosial. Kali ini, kenyataan pempengaruh dan model terkenal Alicia Amin pula mencetuskan perdebatan dalam kalangan netizen. Menerusi perkongsian di Threads, Alicia Amin meluahkan rasa kurang senang terhadap sikap segelintir netizen yang dilihat terlalu menghukum apabila bercakap tentang individu yang mempunyai tatu. Dalam masa sama, Alicia turut mempersoalkan kenapa isu tatu yang dianggap sebagai pilihan peribadi boleh menjadi bahan perdebatan besar di media sosial. Menurutnya, setiap individu mempunyai sebab tersendiri dalam membuat keputusan terhadap tubuh badan mereka, dan perkara itu tidak sepatutnya dijadikan alasan untuk menghukum. Bagaimanapun, kenyataan tersebut tidak diterima sepenuhnya oleh netizen. Ramai netizen merasakan isu tatu bukan sekadar pilihan peribadi, sebaliknya melibatkan sensitiviti tertentu.